Okey, baik. Seterusnya bahan yang kita masukkan dalam susu kolesterol kambing wangkul ni, kita masukkan ekstrak Gymnema, Gymnema, Gymnema. Okey. Gymnema ni diperoleh daripada daun Gymnema sylvester yang telah digunakan dalam perubatan India selama beribu-ribu tahun, dan ia juga berfungsi membantu menghalang penyerapan gula dalam darah. Okey, antara khasiat lain ekstrak Gymnema ni, dia membantu mengawal paras gula dalam darah, dia membantu mengawal selera makan, dia membantu dan menurunkan berat badan, dia membantu menjaga kesihatan sistem pencernaan. Okey, dia bersifat antioksidan di mana dia memerangi radikal bebas dan tekanan oksidatif. Okey. Dia juga membantu mengurangkan keinginan terhadap makanan manis. Okey, ia juga membantu mengurangkan kolesterol jahat dalam tubuh badan. Ia juga bertindak sebagai antioksidan dan anti radang, dan ia juga membantu menyokong fungsi pankreas, iaitu membantu penghasilan insulin. Okey, itu antara khasiat ekstrak Gymnema yang kita masukkan dalam susu kolesterol kambing wangkul.